Okay, korang dah ready ke nak hadap bahang yang lagi luar biasa? Ahli pakar-pakar jangka fenomena El Nino yang berintensiti tinggi ni akan bakal melanda dunia termasuk Malaysia tak lama lagi. Ramalan cuaca menunjukkan ada kebarangkalian sehingga 90% fenomena ini akan memuncak hujung tahun ni sampai awal tahun 2027. Kalau ikutkan rekod, tahun 2024 pernah jadi tahun terpanas dunia dan tak mustahil lah tahun 2026 ni pun akan cipta rekod baru kalau El Nino ni datang dengan skala yang kuat. Dan fenomena ni bukan setakat buat kita rasa bahang, tapi dia akan kurangkan pembentukan awan dan juga hujan. Maksudnya cuaca panas ni mungkin akan berlarutan lebih lama dari biasa. Cuma buat masa ni, kawasan utara Semenanjung pun dah mula rasa panas, terik sebab gangguan sistem perolakan udara yang buat awan susah nak terbentuk. Jadi tolonglah jaga diri dan pastikan korang minum air kosong secukupnya untuk mengelakkan strok haba ataupun dehydration yang melampau. Cuaca memang tengah tak menentu sekarang ni. Jangan sampai badan korang yang jadi mangsa cuaca panas kali ni. Aizudin Samni, Ideas that Move Malaysia Forward.